Okay, so today kita akan borak tentang filem yang seronok gila bila korang tengok, aku jamin, which is How to Train Your Dragon. So filem ni adalah filem yang dibuat ke live action. So first starting filem ni dibuat pada 2010 yang memang best gila. Ramai gila orang suka filem ni. And then pada 2025 dia telah buat satu movie daripada kartun ke live action yang bagi aku amat berjaya, sebab nanti aku akan cerita pada aku punya review. So this film aku tak payah cerita lah pasal dia punya synopsis, sebab korang pun maybe dah tahu cerita ni is about what. So aku akan terus pergi kepada dia punya review. And then jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So hari ni aku rasa aku tak sempat untuk rekod kat rumah. And then video ni pun, movie ni pun dah lama tayang kan. So aku baru sempat untuk rekod sebab this month memang banyak gila movie yang perlu aku cover. So ya, kita terus lah pergi kepada dia punya review. Let's go. Welcome back to Anas Izwan channel. So today kita akan review filem How to Train Your Dragon. So filem ni memang best gila. Aku amat suka gila filem ni sebab bila tengok time premiere, semua orang memang cakap filem ni memang gempak gila, memang accurate. So best lah filem ni. So this filem aku akan cerita about dia punya light dulu, apa yang aku suka dalam filem ni. But before that, sebelum aku start aku punya review, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku untuk achieve 1000 subscriber, sikit lagi, ada 100 lebih lagi. So bantu aku untuk achieve that. And then ya, kita terus pergi kepada dia punya review. Benda pertama yang aku minat dalam filem ni lah kan, dia punya karakter, dia punya pemilihan aktor untuk bawa watak yang ada dalam ni. Macam Hiccup, Stoic, lepas tu Astrid, Rocknuff, Tuffnuff. So banyak gila karakter dalam ni. And then diorang berjaya pilih karakter yang memang nampak look macam animasi punya, memang sebiji bila kita tengok live action ni. So pemilihan karakter dia memang best. Lagi-lagi watak Hiccup memang bagi aku memang cantik lah. Dia memang pilih watak tu, and then dia design dia punya karakter tu memang sebiji, nampak macam animasi tau. So in term of the karakter, lakonan dia orang semua sebiji macam animasi. So it's really good lah, this pemilihan karakter, pelakon. Aku amat suka in term of that. And then itu nombor satu yang aku suka. Nombor dua yang aku suka dalam movie ni adalah dia punya scenery, dia punya shot yang ada dalam filem ni. Weh, cantik gila. Kau boleh tengok gunung-gunung semua. Ya Allah, lawa gila weh. Aku tak sangka benda ni memang nampak real. So aku cakap, benda ni ada ke kat dunia kita kan, tempat ni? Sebab memang cantik gila. Macam laut semua. Korang memang akan suka gila bila tengok filem ni. Dia punya scenery memang nampak hijau semua, memang nampak cantik. Korang tengok filem ni, memang boleh dikatakan korang tengok macam animasi, tapi versi 4K tau, human. So, memang cantik. Dia memang tukar daripada animasi pergi ke live action. Sebiji-sebiji, tak ada yang diubah, but dia ada tambah a few scene yang tak ada dalam animasi. So in term of nombor 2 ni is dia punya scenery memang cantik gila, aku amat suka. Yang the last one, nombor 3 yang aku suka about this film adalah dia punya CGI. Weh, CGI dia memang cantik gila. Aku tak tahu lah nak cakap macam mana kan. CGI dia memang lawa. Night Fury Toothless memang nampak comel gila. Accurate gila, memang cantik lah. Aku suka in term of dia punya naga-naga tu semua kan, memang nampak cantik. Memang nampak real. Cakap, betul ni naga betul ke apa kan. Memang weh, cantik tu, sumpah. So kalau siapa yang belum tengok filem ni, pergi tengok weh. Bawa anak-anak korang, memang dia boleh, bukan dikata menunggang nostalgia tau, dia menunggang naga lah dalam filem ni, kata Abang Riak kan. So this film memang best. Tapi kan, ada ke benda yang aku tak minat dalam filem ni? Okay, actually dia ada lah, tapi it's a minor tau. Dia bagi aku, this benda yang aku tak suka ni cuma satu je. Cuma dia tak kacau pun aku punya rating untuk filem ni, sebab benda ni adalah minor things je. Which is yang aku tak suka adalah watak Astrid, Roughnut dengan Tuffnut. Sebab Astrid kalau kita tahu dekat dalam animasi, rambut dia warna blonde kan. Tapi dalam filem ni, rambut dia warna coklat. So aku macam, dia tak accurate sikit in term of that. And then watak Roughnut dengan Tuffnut ni kan yang si kembar tu, lelaki perempuan tu kan. Watak dia orang ni bagi aku, dia tak nampak accurate juga. Sebab macam Roughnut, dia gemuk. So macam, dia chubby lah, dia tak gemuk, dia chubby. Cuma dalam animasi kan dia tak macam tu. So bagi aku, watak dua kembar ni memang tak, dia tak accurate sangat lah. Tapi dia orang jayakan watak dia orang ni dengan baik lah.
Sebab lakonan diorang bertiga ni memang best. Aku amat suka in term of Astrid, in term of Rafnat dengan Tafnat ni. Lakonan diorang 3 orang ni best, cuma dia tak berapa accurate into the animasi punya look lah. So that's all, itu saja benda yang aku boleh rangkulkan untuk this film. So berapakah rating yang aku bagi yang untuk filem ni? So for the first time aku bagi this film How to Train Your Dragon sebanyak 10/10 bintang. So filem ni dah tayang lama dekat wayang. Sorry sebab aku release video ni lambat. So kalau kau nak tengok filem ni boleh pergi tengok, bawa family korang. And then aku rasa this film kalau tengok dalam Screen X memang best sebab ada a few scenes yang aku rasa boleh tengok dalam Screen X. So cerita ni memang bagi aku best. Lagi-lagi kalau bawa anak-anak semua kan. It's really good, animasi semua cantik. So that's all for my review. Thank you.